Masih bayar personal loan sampai sekarang? Hai, saya Tia. Jom Tia share 3 tips cara nak habiskan loan dengan cepat. Boleh jimat banyak faedah tau. Tips yang pertama, bayar lebih dari ansuran minima. Bayar lebih setiap bulan akan tolak dari baki prinsipal bukan faedah. Bila baki pokok pun makin kecil, faedah pun makin sikit. Contoh untuk ansuran bulanan dalam RM500, kita akan bayar lebih jadi RM600. So untuk RM100 ni, kita boleh tolak terus untuk baki hutang tu. Setahun dah ekstra RM1,200. Tips yang kedua, buat personal loan balance transfer ke bank lain untuk dapatkan kadar faedah yang lebih rendah. Contoh outstanding balance dalam RM30,000 dan ansuran bulanan dalam RM800, kita boleh tukar ke bank lain untuk dapatkan faedah yang rendah serta boleh kurangkan tempoh bayaran. Dan jika kalau ada beberapa personal loan, boleh gabungkan untuk satu personal loan dapatkan kadar faedah yang lebih rendah. Tips yang terakhir, jika korang ada credit card, korang boleh dapatkan cash dari credit card dengan kadar faedah 0%. Contohnya, Standard Chartered Bank 0% faedah dengan pembayaran balik 18 bulan dan cash ni boleh gunakan untuk settlekan personal loan yang mempunyai faedah tinggi. Cara ni risikonya agak tinggi sedikit sebab untuk credit card sekiranya korang ada lambat bayar, bank akan charge balik 18% faedah untuk setahun. So, nak bebas hutang, kena bijak rancang. Bukan bayar sekadar cukup je. Nak lagi tips kewangan? Tekan follow sekarang. Sehari seilmu, follow Key Wealth.